Untuk video kali ni, aku dah tak explore hanya menaiki kereta api, tapi kita menaiki kereta. Jom kita explore hanya kali ni menaiki kereta. Let's go. Basic macam mana? Yang ni kalau yang basic ni just compulsory insurance, cover untuk orang sajalah. Untuk orang kita dengan orang sebelah Thailand. Dia cover medical dengan hospital setiap orang. Semua dalam kereta kita dengan semua dalam kereta sebelah Thailand lah. Orang saja. Orang saja, betul. Kalau premium? Okay, premium ada yang compulsory insurance dengan voluntary insurance. So compulsory ni tadilah yang cover untuk orang kita, orang sana, dengan voluntary ni cover untuk kereta sebelah Thailand. In case dah terlanggar dan kereta dia orang kan, cover untuk semua dia punya kerosakan sebelah tanah lah. Tak perlu bayar apa-apa kat dia orang. Dia minimum 9 hari. Ya, betul. So yang basic berapa ringgit? Basic untuk ikut jenis kereta, sedan ke SUV, MPV, ikut jenis kereta. Betul. Kalau macam ni SUV? SUV RM45 sekali dengan ECTM form lah, dengan compulsory insurance. Kalau yang basic? Basic betul. RM45. Kalau yang premium? Premium 184. 184. Semualah CI, VI dengan EC form. Okey. Terima kasih. Itu saja. Selamat pagi guys. Sekarang pukul 8 pagi. Aku berada dekat Changlun. Kita orang baru saja beli insurans dekat kedai belakang ni. Okey, tempat dia, kedai dia berdekatan dengan pertubuhan peladang kawasan Changlun kat sana. So ni kedai dia. Dan juga dia ada kedai makan ni, sekali dengan kedai makan. Kalau tengok atas tu, restoran Kak Long. Malam tadi kita bergerak daripada KL pukul 12.30 malam. Kita banyak stop. Pukul 8 kita sampai Changlun. Okey, kita dah lepas Malaysia. Now kita nak masuk Thailand pula. Okey, aku baru je lepas cop pasport dekat immigration Thailand. Kalau korang naik kereta, korang boleh untuk tak perlu turun pun. Nanti sampai dekat depan tu, dekat kaunter depan baru turun dan cop pasport. Tapi sebab hari ni tak ramai, kita orang turun masuk dalam office je untuk cop dalam, lagi cepat. Tapi sebenarnya lagi cepat kalau ikut sini pun. So korang boleh turun dulu, cop dekat dalam, ataupun korang boleh tunggu sampai dekat kaunter yang kereta punya, cop dekat depan. So jom explore Hat Nyai. Okay guys, lepas saja driver dah lepas dekat immigration belah sana. Okey, lepas tu akan terus turun dan pergi ke kaunter belakang ni untuk hantar custom declaration form. Okey, keluar je daripada immigration Thailand tadi, memang keluar je sempang tu dah ada kedai-kedai macam ni belakang ni. So sekarang kita berhenti dekat sini untuk tukar duit. Diorang cakap kat sini murah, so kita tukar kat sini. So ni kedai dia. Kita nak tukar duit Thailand. So ni rate untuk hari ni. So aku tukar 2000 baht bersamaan dengan RM266. Okay guys, kita dah habis makan dekat Bang Han Restaurant. So ni first time kita orang datang kat sini. Ada macam-macam menu. Ada sate ayam, sate daging, ada roti, ada mi celup, ada nasi kerabu, ada goreng-goreng, Ada nasi dagang. ada nasi dagang dan Nasi kerabu juga apa disebut tadi? ada Kamuk. nasi kamuk ada dan juga ada Ada kawan-kawan. Dia come in package. Bagi aku, untuk rasa dekat sini memang sedap dengan tekak aku. Aku tak nak komen review lebih-lebih sebab aku bukan food review. Tapi
Sate daging dengan sate ayam korang wajib cuba, okey? Yes, untuk korang yang tak pernah sampai, aku sangat recommend korang untuk datang dekat Bang Han Restaurant untuk try sendiri dia orang punya makanan. So kita nak pergi ke tempat lain pula. Let's go. Nervous guys, first time kita drive dekat Thailand. Selalu kita datang naik train dan kita naik tuk-tuk ya musim-musim anda, tapi kali ni kita jadi driver. Okay, mana simpang dia? Guys, macam biasa trip Hanyai kali ni dengan muka-muka yang sama je. Kita ada Juju, Bang Ziaf, KitKat Nelfi Dan saya semestinya Nat KW. Okay, jom kita explore Hanyai 2025. Let's go. Guys, sekarang aku berada dekat Makro. Kalau korang datang Hanyai naik kereta, aku suggest untuk korang datang dekat sini. Sebab barang-barang dekat sini banyak yang murah-murah, lagi murah daripada dekat Malaysia guys. Serius aku cakap dengan kau. So sekarang ni barang yang kita orang beli. Aku nak tengok apa lagi yang best yang kita orang boleh borong dekat Makro Hanyai. Let's go. Kali ni kita stay dekat sini, P Resident. Guys, tadi habis je keluar daripada Makro, kita orang terus check in dekat P Resident Hanyai. Kalau ada yang tanya nanti macam mana nak book, kita orang pun booking by Agoda. Korang tengok dekat Agoda P Resident. So bilik yang kita orang dapat hari ni, aku nak bawa korang tour. Jom, sekarang ni kita pergi ke sini dulu. Ada satu cermin yang besar dekat sini. Dia bagi telefon. Okay, ada kerusi, tempat letak beg dan hanger. So dia ada bagi ni kipas ni yang macam ni. And then okay, dia ada 2 towel dia dah bagi. Bantal unfortunately seorang satu. Alright, so plug point ada dekat tepi setiap katil. Okay, kita move kat sini. So ni ada kettle, mineral water, tisu, TV. Alright, aircon yang pastinya. Kat sini ada sinki. Okay, dan dekat sini ada bilik aku ada balcony. So ni balcony dia menghadap bumbung rumah orang. Okay, jom kita masuk. So macam aku cakap tadi, dekat tepi katil akan ada plug point. Jom kita ke toilet dia pula. Toilet dia macam ni. Mari. So ada water heater. Alright. So toilet dia simple. Ni toilet bowl. So itu saja. Bidet ada tak? Bidet ada. Ada bidet. So itu saja. Actually this is second time kita orang stay dekat sini. Satu malam berapa ya? Lepas tambah tolak dah dapat dalam RM70-80 RM70 lah. Untuk 2 malam. RM70 2 malam. Around that lah. So RM70 satu malam. RM70 satu malam. Around that. So dekat sini, so dekat sini RM70 satu malam. Just for the sake nak tidur. Okay, selesa. Dekat dengan center, dekat dengan Lee Garden. Korang boleh google sendiri P Resident Hanyai. Okay, aku dah penat sebab daripada semalam drive tak tidur-tidur. Kita nak rehat sekejap. Lepas tu petang kita akan sambung pusing-pusing Hanyai 2025. What's up guys, sekarang kita dekat Nom Jen Restoran Hanyai. Ini first time kita nak try. So trip kali ni memang kita nak cuba pergi tempat yang kita tak pernah pergi sebelum ini. Jom kita tengok apa yang menarik. Sedap ke tak sedap. Let's go. Orang kata kat sini laksa siam isi ketam dengan tom yum dia padu. So nanti kita try, padu ke tak padu. Let's go. So ni adalah menu-menu yang kita order. Tengoklah. Wah, meriah. So look at that guys. Aku order tom yum seafood. So basically dekat sini dia punya menu semua adalah seafood. So aku order tom yum. Tengok dari segi colour dan dia punya kepekatan dia nampak sedap. Isi dia pun agak banyak dekat sini. Ada sotong, udang. Basically tu je lah, sotong dengan udang lah seafood. Oh, ada macam ada scallop kat sini.
So aku nak rasa. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Oh. Sedap. Serius sedap. Aku suka gila. Dia masam dia tak berapa masam. Just nice lah. Dia punya likat dia pun dia tengah-tengah, tak terlalu cair, tak terlalu pekat. Dan dia pedas. Aku suka. Untuk tekak aku memang aku suka ni. Best. Oh, rasa tu pula. Okay, jap. Aku rasa nut ni laksa siam. Oh, ada ketam weh, ada ketam. Dia ada telur ketam. Bismillah. Weh, sedap. Aku tak tahu nak describe. Dia macam masak lemak lah rasa dia. Dia ada ketam, dia letak telur ketam. Tapi memang pedas. Penggemar makanan pedas, korang kena datang. Dia sebenarnya set dia datang dengan sayur-sayur ni. Tapi kita tak bubur lagi. Tapi ni sedap, serius. Aku suka. Sedap ya? Saya suka. Okay, aku nak sambung makan. Guys, as a conclusion, korang kena datang sini. Whatever yang aku order, yang kita orang order, semuanya sedap. Bear in mind, harga dia a bit pricey, tapi bagi aku berbaloi. Tak pernah try, korang kena datang Nom Jen Restaurant, Anyai. Guys, for the first time, kita orang sekarang dekat Greenway. Banyak kali datang, asyik tak berjaya je nak datang Greenway ni. Yes, now kita menghadirkan diri ke Greenway. Let's check it out. What's inside? Sekarang dah besar, dulu macam kecil kan? Dulu macam ada berapa lot dia, ni like bapak sumpah besar gila. Besar nak Jom. mati. Ramai orang. Kawan saya beli juga airnya. Dia beli pakai dia nak exercise. Baru lah, cantik. Oh, cantik lah. Saya dapat kesim baru. Tukar. 154. Miau miau. Tadi kita orang jalan belah sana. So sekarang kita nak jalan belah sini pula. Besar weh. Dia macam uptown. So ada hasil? Ada. Dia dapat swajin gambar kucing. Aku belum ada hasil lagi. Actually ASEAN Night Market tu korang dah tak pergi kot. Dia macam boring. Fashion dia pun macam ada teknik macam ala-ala macam ginjal tucak lah. Betul. Kan? Banyak gila barang. Very up to date and trendy and barang dia best-best gila. Ambil lalang lah. Betul. Hopefully dapat apa yang aku nak. Betul, stand finish. Okay.